Bermain di gelanggang sendiri pastinya memberikan bekalan positif bagi Sanfrecce Hiroshima FC ketika menentang JDT nanti. Meskipun tertinggal 3-1 di Stadium Sultan Ibrahim minggu lalu, tentunya tidak sedikit pun mengurangi intensiti permainan kita, apatah lagi bermain di hadapan penyokong sendiri. Jurulatih Sanfrecce Hiroshima, Bartosz Gaul percaya pasukan itu memiliki momentum terbaik bila menentang Johor Darul Tazim JDT dalam aksi kedua pusingan 16 Liga Juara-Juara AFC Elite Akli. Gaul membuat komen tersebut apabila ditanya tentang persiapan anak buahnya sebelum turun menentang JDT. Bekas pengarah Akademi RB Leipzig itu melihat anak buahnya sudah bersedia berdasarkan sesi latihan mereka baru-baru ini. Para pemain berada dalam suasana baik ketika berlatih sehinggakan saya boleh kata ini sesi latihan terbaik sejak saya mengambil alih sebagai jurulatih Sanfrecce Hiroshima. Mereka yakin terhadap diri mereka dan memiliki keazaman untuk menang dengan usaha 100%. Saya percaya dalam perlawanan nanti, semua orang akan menunjukkannya di atas padang, katanya dalam sidang media pra-perlawanan. JDT sendiri dijangka sukar mengalahkan Sanfrecce Hiroshima nanti, mengingat beberapa pemain inti tidak dibenarkan untuk beraksi. Sanfrecce berharap dapat mengatasi kelebihan agregat 3-1 yang dimiliki JDT dalam aksi pertama pusingan 16 pada 4 Mac lalu.